أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Aku pun tak bodoh buat sebab kau. Jatuh lah baby. Tak. Itu pun ada ongkos. Awak dia mana mamak ni, aku lapar. Hello. Hello. Tahir, kau ada mana tu? Aku kat luar lepak. Asal? Lah, kata nak pergi terawih sekali. Aku tunggu ni. Jomlah. Alah, sebelum-sebelum ni kan aku dah pernah terawih dengan kau. Apa sekali-sekalinya aku kejap lepak luar. Kau dah lama tak pergi terawih dengan aku. Asyik lepak sampai malam je. Jomlah sekali. Bukannya tiap hari pun aku buat benda macam ni. Next time boleh kot kita terawih sekali kan. Boleh tak jangan semak sekali dalam kepala aku. Bagi aku enjoy kejap dengan member aku, boleh? Tengah lepak ni. Okay? Kita cakap sekejap lagi lah. Kau asal ni okey tak? Tak aduh. Fatih ni semenjak dah segabut lah kepala aku. Tegur sini-sini. Macam aku ada life sendiri kot. Kabut lah Muhammad ni. Okay lah. Lepak macam biasa. Tahir aku panggil ni. Tahir, kau dah kenapa? Kau dah balik lambat. Lepas tu pampas pintu pula. Apa masalah kau sekarang ni? Kau lah serabut. Kau tahu tak, semenjak ni, kau dah pandai semak dalam live aku. Kau tahu tak, kau ni dah sekarang dah banyak berubah lah. Kau dah balik lambat. Lepas tu solat tertinggal. Apa nak jadi dengan kau sekarang ni? Berubah? See? Nampak? Aku balik penat-penat. Lepas tu nak dengar ceramah kau pula bagi-bagi buta ni. Kau ingat aku dah masa ke? Dah lah. Malam ni, aku nak tidur dalam bilik member aku. Aku tak bisa cakap kau lagi kan? Weh, bila turun sini-sini. Weh, Kak, kita asal lu. Weh, kenapa weh? Tak tahu, aku rasa jom. Kita tengok jom. Jom. Tahir, weh Tahir, kau okey ni? Weh, Tahir, kau asal tu? Weh, Tahir, kalau kau tak okey bagi tahu kita orang, okey? Weh, kau kenapa tu? Tahir! Weh, Tahir. Weh, kau okey tak? Weh, Tahir. Tahir, bangun. Kau okey tak ni? Bangun. Tahir. Weh, bangun. Tahir, bangun. Kau apa ni? Kau pasal jom. Weh, best kan tiap-tiap Ramadan macam ni. Dapat buka sama-sama, Moreh sama-sama, Tarawih sama-sama. Kan, kita kawan lama dah. Tapi jaranglah dapat vibe sekali time bulan Ramadan macam ni. Betul tu. Tapi kau jangan risau lah. Next year pun boleh dapat lagi. Cuma aku nak minta kau satu. Kalau aku macam lara ke, aku macam terjauh sikit dengan Tuhan ke, kau tegur-tegur lah aku Tak ada pula Fatih. Kita kan kawan lama dah. Takkanlah aku nak biarkan kau terpesong macam tu je. Tapi satu je aku minta kat kau. Tahir. Bangun Tahir. Hah?
Apa? Bangun, semua tunggu kau ni. Apa kau cakap ni, Fatih? Semua tengah risau kat kau ni. Aku pun tengah risau kat kau. Bangun Tahir. Bangun. Bangun Tahir. Bangun. Bangun Tahir. Bangun. 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 Bangun Tahir. Bangun Tahir. Bangun pun kau. Ingat mampus dah. Apa jadi weh? Kau tengok ke kau jatuh tangga tadi? Itulah kau. Sedap hati kau je. Fatih, aku minta maaf. Aku tak tahu apa jadi kat aku sekarang ni. Tahir, turut macam mana pun kau tak kawan aku. Kita manusia, semua bersalah. Siapa kita nak menghukum? Turut macam mana pun kita, Tuhan ada. Dia sayangkan kita. Oh, aku bertanya kau pasal benda ni. Kau angkatlah, dia mesti risau kat kau. Kau je yang dia dalam hidup dia sekarang ni. Hello, ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala okey tak tu? Kepala Tahir okey je. Ayah, Ya? tahun ni Tahir balik raya. Ya ke? Boleh nak kita raya sama-sama dengan ayah kan? Betul. Rindu betul lah. Betul. Nanti bolehlah kita makan sama-sama time raya kan? Boleh? Kamu masak ya? Capai juga IP aku nak berkampung kan. Ya dah. Lama aku tak boleh jumpa ayah aku. Itulah raya ni dapat aku jumpa bapak kau kan. Hari ni dapat aku dapat raya dengan dia. Tak ada raya dengan seseorang. Okey. Aku gerak dulu. Okay, nanti datang Terima kasih raya banyak lah. lah. Boleh nanti datang rumah ayah aku juga. Okay, Okey, elok betul. bye. Bye. Assalamualaikum ayah. Salam. Nak, kau balik juga nak. Ya. Dapat juga kita buka puasa ni. Sama. Main jemput. Okey, jom. Nak. Nanti buka kita nak makan apa ya? Ayah ada masakan favourite untuk kamu. Okey, jom. Mak, ni Tahir mak. Tahir rindu sangat-sangat kat mak. Rindu nak peluk mak. Mak, Tahir minta maaf. Tahir banyak buat salah dekat mak. Maafkan Tahir kan mak? Tahir doakan buat tenang dekat sana. Selamat Hari Raya mak.